Kita telah diberikan kepercayaan oleh pucuk pimpinan parti untuk kita wakilkan untuk kita wakilkan 5 wakil pemuda untuk bertanding. Satu jumlah yang saya rasa menjadi satu agak ramai berbanding dengan sejarah-sejarah pilihan raya negeri yang sebelum-sebelum ini. InsyaAllah, dan pada masa yang sama juga pemuda ni dan 5 ni akan bertanding 2 kawasan yang saya rasa sangat hebat. Satu Sulaman bertanding melawan dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, dan satu lagi Karanaan bertanding dengan Datuk Seri Masjidi, Menteri Kanan Sabah. Tapi ini membuktikan bahawa kita kita tak menyatakan bahawa kita akan lemah semangat ke apa. Kita akan all out, dan saya percaya hari ini dengan jumlah pengundi muda di Sabah ni hampir dekat 54%, bawah 40 tahun, maka saya percaya golongan muda ni kalau nakkan perubahan yang baik, maka insyaAllah mereka ni akan memilih calon kita. Dan insyaAllah saya sangat positif untuk mereka ni boleh memberikan satu keputusan yang akan memeranjatkan semua orang, insyaAllah. Sebab bagi saya, kita nak bagi ruang kepada semua orang. UMNO ni bukan soal pemuda saja, Barisan Nasional ni soal semua. 4-5 kursi tu, tapi jika ada boleh kita menerima saja. Tapi bagi ini setakat 5 saja, sebab kita pun dah fokus, kita dah aturkan semua exco, semua pemuda kita dah gerakkan untuk ke 5 tempat ni, untuk kita pastikan insyaAllah 29 hari bulan nanti akan peroleh kejayaan.